Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam inovasi. Pembentangan ini adalah berkaitan projek inovasi yang kami bangunkan iaitu Co-Curriculum Management System atau ringkasnya CCMS. Sistem ini direka untuk menangani isu-isu dalam pengurusan co-curriculum di sekolah secara lebih efisien dan digital. Kami berharap sistem ini mampu menyumbang kepada transformasi pengurusan data co-curriculum yang lebih cekap, teratur dan selamat. Kumpulan kami terdiri daripada dua orang ahli iaitu Encik Azam bin Abdul Aziz yang bertindak sebagai ketua kumpulan dan saya sendiri Puan Nur Syafiqah binti Muhammad Hassan dan kami telah membentuk pasukan yang diberi nama Duma Edureka. Kami bekerjasama dari segi penyelidikan, pembangunan sistem, dokumentasi serta pembentangan projek ini. Nama kumpulan kami mempunyai maksud yang tersendiri. Kami telah memilih Duma Edureka iaitu Duma yang merujuk kepada singkatan sekolah kami iaitu SMK Dato' Undang Musa Al-Haj. Edu adalah simbolik kepada pendidikan, manakala Reka mewakili kreativiti dan inovasi dalam penciptaan. Gabungan ini melambangkan usaha kami untuk mencipta sesuatu yang baharu dalam dunia pendidikan yang berasaskan teknologi. Kami telah mengenal pasti bahawa pengurusan co-curriculum di sekolah masih banyak bergantung kepada kaedah manual seperti penggunaan borang fizikal dan buku log. Antara masalah yang timbul ialah kelewatan dalam pengumpulan data, risiko kehilangan atau kerosakan dokumen, ketidakkonsistenan rekod dan kesukaran untuk menghasilkan laporan yang menyeluruh. Semua ini menjejaskan keberkesanan, pentadbiran dan pemantauan aktiviti murid. Sebagai penyelesaian, kami telah membangunkan sistem CCMS iaitu sebuah sistem web berasaskan digital yang mesra pengguna. CCMS mengintegrasikan 4 komponen utama dalam pengurusan co-curriculum iaitu yang pertama, rekod data murid, yang kedua, kehadiran aktiviti co-curriculum, yang ketiga, laporan perjumpaan berkala dan yang keempat, laporan pencapaian pertandingan. Sistem ini juga membina profil co-curriculum pelajar secara holistik, merangkumi penglibatan, jawatan yang disandang dan pencapaian dalam pertandingan sepanjang tahun. Bagi memastikan inovasi Co-Curriculum Management System (CCMS) dibangunkan secara sistematik dan memenuhi keperluan pengguna, Sistem Development Life Cycle (SDLC) digunakan sebagai strategi utama. SDLC membolehkan pembangunan sistem dilaksanakan secara terancang melalui beberapa fasa yang jelas, iaitu analisis masalah, reka bentuk penyelesaian, pembangunan sistem, uji dan ralat dan dokumentasi. Bagi menghasilkan sistem CCMS ini, beberapa reka bentuk sistem awal telah dilaksanakan bagi memastikan sistem yang dibangunkan memenuhi keperluan dan juga memenuhi kehendak pengguna. Untuk membangunkan CCMS, beberapa perisian telah digunakan, iaitu yang pertama Visual Studio Code untuk pengekodan, AppServe untuk menguruskan pangkalan data, dan akhir sekali Hostinger untuk menguruskan hosting bagi memastikan sistem CCMS ini dapat dicapai secara dalam talian. Di dalam slide ini terdapat video dan gambar beberapa orang guru yang sedang menggunakan sistem CCMS. Guru-guru ini sedang merekod data murid, merekod kehadiran aktiviti co-curriculum murid dan juga merekod laporan pencapaian pertandingan murid yang baru sahaja mereka sertai di peringkat daerah. Di dalam slide ini terdapat video dan gambar beberapa orang guru yang sedang menggunakan sistem CCMS. Guru-guru ini sedang merekod data murid, merekod kehadiran aktiviti co-curriculum murid dan juga merekod laporan pencapaian pertandingan. Paparan ini menunjukkan fungsi dan tetapan yang telah disediakan di dalam sistem CCMS. CCMS direka untuk digunakan oleh guru dan pelajar dalam pelbagai aspek pengurusan co-curriculum. Namun, seperti inovasi lain, pelaksanaan sistem ini juga tidak terlepas daripada cabaran seperti penyesuaian pengguna terhadap perubahan, pengurusan risiko data, budaya sekolah terhadap inovasi serta keperluan sumber yang mencukupi.
Saya Cikgu Nurhaidah binti Syahadan. Saya merupakan PK Co-Curriculum bagi SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. Pertama kali saya mengucapkan syukur kerana ini adalah tahun pertama SMK Datuk Undang Musa Al-Haj menggunakan aplikasi CCMS, di mana aplikasi ini sangat membantu. Pertamanya dari segi pengurusan dan perekodan data penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti co-curriculum dapat diakses dalam satu tik sahaja. Maksudnya paparan akan dipaparkan dengan selengkapnya. Keduanya, pelaporan aktiviti yang dilaksanakan ataupun yang disertai oleh pelajar-pelajar di peringkat sekolah, daerah sehinggalah yang tertinggi iaitu antarabangsa mudah diakses apabila guru-guru melaporkan di dalam CCMS. Ini merupakan evidence yang perlu bagi pengisian SKAS 3.2. Di samping itu, CCMS sangat membantu kepada pihak pengurusan di bawah unit co-curriculum. Contohnya apabila kita lihat kepada aplikasi ini, data setiap murid, penglibatannya dalam sukan permainan, uniform, persatuan boleh diakses dengan mudah. Jadi itu sangat membantu kerana sebelum ini memang tiada aplikasi yang disediakan oleh pihak KPM maupun jabatan ataupun PPD, kerana aplikasi ini kebanyakannya dibangunkan oleh sekolah-sekolah sendiri. Di samping itu, data ataupun maklumat yang diperlukan daripada oleh pihak PPD dapat diberikan dengan segera dengan adanya CCMS. Jadi saya sebagai PK Co-Curriculum merasakan aplikasi ini sangat membantu. Terima kasih. Antara impak CCMS, yang pertama, peningkatan kecekapan pengurusan data co-curriculum. Data lebih tepat dan mudah diakses. Penyediaan laporan holistik murid lebih cepat dan sistematik. Memudahkan pengurusan PAJSK dan laporan pertandingan. Meningkatkan literasi digital dalam kalangan guru dan murid. Mengurangkan penggunaan kertas dan lebih mesra alam. Masa kerja guru disingkatkan dengan automasi sistem dan menyokong aspirasi dasar pendidikan digital.